Sekarang ni kan banyak sangat kes buli yang berlaku dalam kalangan generasi sekarang. Salah satu sebabnya mungkinlah, bagi aku salah satu sebabnya adalah sebab semasa kecil diorang terpengaruh dengan kartun-kartun, dengan cerita yang menjurus kepada elemen buli secara tidak langsung. Macam ada sebuah kartun tu, dia tunjuk adegan buli, namun dia dijadikan sebagai satu bahan lawak, bahan biasa. Samalah macam sekarang. Bila pembuli tu buat beramai-ramai, buli orang beramai-ramai, mereka rasa gembira, mereka rasa happy, kan? Jadinya kepada pihak kerajaan dan pihak media untuk entertainment, saya rasa perlu ada tapisan yang sangat ketat kerana ia akan menjurus kepada generasi yang akan datang. Ia cukup berhenti pada generasi sekarang dan kita perlu perbaikinya demi kelangsungan negara kita.